Tapi saya terang kat customer tadi, apa kekurangan bila pakai spotlight letak dekat mudguard ni. Okey, kita pasang horn padu dekat ADXTG ni. Okey, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada ADXTG 400 SYM. Okey, so customer ni sebelum ni pernah datang dekat saya 2 tahun lepas kot sebenarnya. 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Dia pasang aksesori dekat dia punya ES250. So sekarang dia dah tukar motor dengan apa ADXTG ni. So customer ni datang untuk pasang aksesori horn PIA ni, horn padu ni dengan spotlight padu ni lah, EMS-T1 ni. Okey, macam yang kita tahu EMS ni mahal. Macam saya, kerja saya ni, saya bagi customer boleh beli barang sendiri. So customer berpeluang lah kalau nak beli hutang ke apa. Yelah, boleh beli hutang lah. So kalau kata hutang, boleh beli hutang barang, upah saya tak boleh hutang lah. Tapi boleh dapat barang yang baik punya. Lagi-lagi kalau ada voucher banyak, lagi dapat murah. Okay, sebab saya beli laptop pun dekat Shopee, lagi banyak saya dapat voucher sampai 1000. So saya beli laptop saya harga 5000. So dapat voucher 1000, dapatlah 4000. Okay, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan dekat aksesori padu ni dekat ADXTG ni. Okay, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dan horn padu dekat ADXTG ni. Okay, ADXTG 400 ni. Okay, so selepas ni kalau kata model SYM ADXTG 400 ni nak pasang spotlight dengan saya betul-betul recommendkan customer pakai crash bar. Okay, pakai crash bar. Kalau tak pakai crash bar memang leceh nak pasang. Okay, satu ke apa, bab wiring nak susun dia leceh. Kedua, tengok pula jenis spotlight. Okay, nasib baik customer bawa jenis model EMS-T1 ni, kecil ni, boleh lah letak dekat mudguard ni. Okay, tapi saya terang kat customer tadi, apa kekurangan bila pakai spotlight letak dekat mudguard ni. Okay, sebab spotlight yang jenis baik ni, cara suluhan dia lain tau, berbeza. Okay, tapi kalau nak puas hati, letak dekat crash bar, paras-paras seni ke apa, memang puas hati untuk spotlight EMS-T1 ni lah. Tak kisahlah apa-apa spotlight pun. Tapi kalau letak dekat crash bar paras atas, memang puas hati. So itu satu yang saya recommend kat customer. Kalau nak pasang spotlight memang kena pasang crash bar. Okay, jom kita test. Okay, kita on. Okay, macam biasa, untuk spotlight EMS-T1, dia punya switch saya letakkan dekat sini. Untuk ADXTG ni, okay, saya letakkan dekat sini untuk switch spotlight dia. Okay, so sebabkan spotlight ni jenis mahalnya, tengah hari berderang ni dia nampak lah sikit. Okay, ni sebabkan siang, sebabkan tengah hari macam ni, saya minta customer adjust sendiri lah. Okay, selepas tu, okay, macam biasalah, dia ada mode flasher. Okay, dia ada pelbagai mode lah. Kalau untuk EMS-T1 ni, cuma single mode dia ada dua saja, putih, kuning dan putih. Okay, ada setengah spotlight, dia ada kuning, putih, putih, kuning. Okay, lepas tu dia ada flasher. Okay, so saya tunjukkan daripada depan sikit untuk spotlight ni, bila kita pasang dekat bawah ni. Okay, so ini gambaran dia. Okay, okay, selepas tu kita matikan. Okay, kita pasang horn padu dekat ADXTG ni. Okay, so untuk EMS-T1 ni, bila kita tekan horn, okay, dia akan flasher sekali. Okay, untuk motor ADXTG ni, dia boleh buat fungsi flasher ni, spotlight. Apa-apa spotlight yang boleh ada fungsi ni, dia boleh guna. Okay, bukan EMS-T1 saja, pelbagai lagi. Kalau ada fungsi ni baru boleh guna. Okay, so itu saja untuk ADXTG ni. Customer ni daripada KL. Okay, so kalau ikutkan customer ni dulu pernah buat dengan saya 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. So customer daripada YouTube saya. So kali ni dia tukar motor ke, daripada ES250 ke ni lah, SYM ni lah. So itu saja. Pada anda di sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori elektrikal pada motosikal anda, boleh terus call ataupun WhatsApp saya dekat nombor yang tertera ni. Okey, macam biasa saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi karen. Okey, so motor ni tadi pun kita buka cover set. Okey, tu sebab saya kata leceh kalau kata tak ada crash bar. So itu saja. Apa-apa boleh roger saya dekat nombor yang tertera. Okey, ciao.